Anda boleh membaca huruf sekarang. Jadi mari kita baca perkataan Korea yang sebenar. Setiap perkataan adalah blok binaan yang anda sudah tahu dan sekarang ia bermakna sesuatu yang anda boleh bayangkan. Baca perkataan ini. 우유, Ia bermakna susu. Anda baru sahaja membacanya sendiri. Baca perkataan ini. 바나나, Ia bermakna pisang. Anda baru sahaja membacanya sendiri. Baca perkataan ini. 나무, Ia bermakna pokok. Anda baru sahaja membacanya sendiri. Baca perkataan ini. 모자, Ia bermakna topi. Anda baru sahaja membacanya sendiri. Baca perkataan ini. 오리, Ia bermakna itik. Anda baru sahaja membacanya sendiri. Baca perkataan ini. 가방, Ia bermakna beg. Anda baru sahaja membacanya sendiri. Menakjubkan. Anda baru sahaja membaca 6 perkataan Korea yang sebenar dan anda tahu apa maksudnya. Anda sedang membaca Korea sekarang. Teruskan. Pergi ke korean.wiasum.com untuk latihan percuma. Pautan ada di bawah.